Okay, so Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Okay, so hari ni, minggu ni nak minggu bulan puasa dengan minggu raya pada korang. Ni lah, attendant lah. So, benda first nak tegur hari ni pasal attendant lah. So, attendant masing-masing pukul 8.45 Attendant masing-masing pukul apa dah tahu dah. So, pastikan pukul 9 tu dah ada untuk start briefing lah. Tak nak pukul 9 ni sebab makin lama makin lambat briefing. Pukul 9 dah ada untuk briefing. Lepas tu untuk ni lah, balik kerja pukul 5.30. Siapa yang tengah buat kerja, barang-barang toolbox masing-masing kemas lah. Toolbox mana ada, siapa pakai toolbox kemas lah balik toolbox masing-masing. Ni balik stretchet ada kat bawah lantai, kat atas toolbox, kemas lah. Jangan biar bersepah. Sebab tu suruh kemas sebelum buat kerja kemas, selepas buat kerja kemas. Masa kau tengah buat kerja pun kemas. Sama juga dengan meja untuk susun barang tu. Benda sama. Ini mentang-mentang meja tu bersepah, kau nak pakai kau biarkan je. Meja tu kemas lah sebelum pakai. Sebelum kau pakai kau kemas dulu. Kau tengah pakai, kau tengah buat kerja. Lepas kau dah buat kerja pun sama juga kemas balik. Satu meja punya tempat susun letak satu tempat.